Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak bertanya sikit tentang salat qada. Kalau kita qada salat, contohnya salat subuh, katalah masa tu saya lambat bangun, saya terlambat bangun, jam dah pukul 8 pagi, so saya pun nak qada salat subuh. Boleh tak saya buat solat sunat subuh? Solat sunat subuh, lepas tu saya solat subuh? Boleh ke tak boleh? Okey. Qada salat fardu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang tinggal salat dengan sengaja. Sengaja tinggal salat. Sengaja tinggal salat, khilaf di kalangan para ulama, adakah wajib qada ataupun tidak. Majoriti ulama mengatakan wajib qada. Wajib qada. Minoriti ulama seperti mana yang dipegang oleh Ibnu Hazmin, ini juga pandangan yang Ibn Rajab cenderung padanya. Ibn Taymiyah pemegang pada pendapat ni. Beberapa orang lagi lah, dia kata tak wajib qada. Kerana qada ni wajib hanya pada orang yang tinggal salat fardu dengan uzur. Jadi sebab tu ada khilaf. Jadi kalau ditinggal dengan sengaja, majoriti kata wajib qada, minoriti kata tak wajib qada. Okey, tu saya dah hurai dulu dalam kuliah yang lepas, saya dah hurai kuliah lama dulu saya dah hurai. Tuan-tuan dah ingat dah, sebab saya tengok tuan-tuan muka tak terkejut pun. Jadi saya tahu tuan-tuan dah tahu benda ni. Kan? Okey. Bagi orang yang tinggal solat dengan uzur, apa itu uzur? Yarhamkallah. Uzur ni maksudnya dia tinggal tu kerana terlupa ataupun tertidur. Yang ni wajib qada, qaulan wahidan. Kerana ada hadis yang jelas lah masalah ni. Nabi kata, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Atau kama qala, sesiapa yang tertidur daripada salat ataupun dia terlupa dia salat, dia terlupa yang dia belum salat, kan? Maka dia wajib untuk salat ketika dia ingat ataupun ketika dia bangun lah. Jadi macam ni, orang ni, sahabat kita ni, dia kata dia terjaga lambat. Maksudnya dia tak sengaja lah, dia tertidur, kan? Jadi orang yang tertidur ni, dia wajib qada. Okay? Cuma dia wajib qada tu, qada segera ke qada boleh tangguh-tangguh? Oleh kerana dia tinggal solat tu bukan kerana dosa, tapi sebab dia memang tak sedar, tak ada siapa kejut dia, memang dia tak sedar pun, tak ada orang kejut dia, maka dia tak berdosa. Bila tak berdosa, maka ulama berbeza pendapat lah. Kena qada segera ke ataupun boleh untuk ambil masa sikit? Kan ada dua pandangan. Ada yang kata kena qada segera, tak boleh tangguh-tangguh. Ada yang kata tak, yang kena qada segera tu kalau dia tinggal dengan sengaja, yang tu kena qada segera. Tapi yang ni dia kan tinggal dengan uzur, jadi dia bolehlah ambil ruang sikit, bolehlah untuk tangguh sikit sebab dia tak berdosa. Okey, nak keluar pada khilaf, pandangan yang kata tak wajib ni dia kata sunat untuk segerakan walaupun dia tinggal dengan tak sengaja lah. Maka keluar pada khilaf, segera tu adalah sesuatu yang digalakkan. Okey, bila dia nak qada, kalau kita tengok dalam hadis Bukhari dan Muslim, Abu Daud juga meriwayatkan hadis, Nabi SAW dalam satu pemusafiran, ada waktu Nabi dengan para sahabat tertidur dan bangun-bangun subuh dah habis. Ada sekali dalam hayat Nabi, Nabi tidur malam, sahabat tidur, subuh habis baru terjaga. Jadi wajib qada tak? Wajiblah qada sebab tak sengaja. Jadi tak berdosa lah. Apa yang Nabi buat? Dalam riwayat tersebut, mereka sallu sunnatal fajr thumma sallul fajr. Mereka qada dulu 2 rakaat qabliyah subuh, lepas tu mereka qada subuh. Jadi maksudnya
itulah sunnahnya. Bukan kata boleh tak boleh, itulah sunnahnya. Qada dulu qabliyah subuh, lepas tu qada subuh.